Orang berkerih ni kita boleh kenal dia dengan menengok kerih dia. Dia buka saja kerih, kita tahu dia siapa. Itu sampai kepada peringkat identiti. Kalau orang berkerih lok 3, ini pendekar, panglima. Tuan-tuan janganlah buat kelakar lebih-lebih kurang sangat. Ini pendekar dia. Kalau lok 5, ini orang pandai bercakap, ceramah, ustaz, biasa lok 5. Kalau lok 7, ini pemerintah, karisma pemerintah. Lok 9, raja. Kalau lok 11, ini orang meniaga, cita-cita tinggi, buat bisnes. Kalau lok 13, itu berani mati. Itu anytime, jenis pancung tak bertanya punya orang. Ajak tumbuk pergi, dah pukul baru tanya, apa yang kau suruh aku pukul? Sampai begitu. Ini lok 13. Sebab itu kalau kita tengok falsafah kerih di seluruh dunia, antara falsafah kerih Melayu dengan falsafah kerih Jawa sama. Contohnya ketika kita nak menyisipkan kerih di pinggang, sama saja falsafah. Kalau hulu keris dihadapkan ke arah badan, sama ada di bahagian depan ataupun belakang, maknanya orang itu datang dengan aman, peace. Dia datang ke masjid, kerihnya